Okay geng, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Okay, untuk kali ni kita ada video pendek sikit, berkaitan motor bawa semput-semput. Lepas tu pakat ramai duk kata balut apa ni, sensor O2. Okay, jadi saya buat tutorial sikit. Saya dah try dah balut. Kita balut guna tape, tape yang jenis tahan suhu tu. Nanti saya share dia punya link, kok lah ada yang nak beli. Alright, jadi nak balut tak payah mana. Yang pertama kita kena tahu sensor kita duduk tang mana. Mau tak tahu sensor duduk tang mana, pakai sampai ke sudah tak tahu nak balut tang mana. Okey, sensor kita ni dia duduk bawah motor kita, dekat area exhaust belah kanan. Tu kawasan yang kita nak balut. Okey, tape ni saya beli yang 10mm. Yang 10mm ni senang nak balut sebab tak besar sangat, tak kecil sangat. Okey, kita terus lah. Macam mana nak balut? Mudah aja. Kita potong takat yang kita rasa nak pakai, kemudian kita lilit. Kita balut pada sensor tu. Jaga buat waktu motor enjin exhaust sejuk. Mau tengah panas, motor exhaust tengah panas, memang saja cari penyakit lah. Okey, ni saya balut. Yang saya beli ni tip dia color gold. Tip untuk high temp tu color gold. Okey, kita balut pelan-pelan. Cuba balut sekemas yang boleh. Macam ni lah ni. Kita balut. Jangan silap beli tip sudah. Jangan beli tip yang untuk buat wiring tu. Yang tu tak tahan kawan-kawan. Yang ni okey, tengok tu saya dah balut. Kemudian kita top up sikit-sikit, bagi dia tebal sikit. Terpulang lah nak balut macam mana yang sesuai. Yang penting semua kawasan tu kita dapat tutup lah. Kita tutup cantik-cantik, balut lawa-lawa. Tip tu beli segulung pun cukup lah. Satu gulung tu duk ada 3 meter kot. Okey, kemas dah tu. Kemudian saya top up sikit lagi, terus sampai ke exhaust. Terpulang lah. Kalau nak tambah sampai ke exhaust ke, tak mau tambah ke, ikut. Yang penting kawasan yang nampak wayar putih, wayar hitam tu tertutup. Kalau kawasan tu tak tertutup, sia-sia lah balut kan. Kawasan tu yang duk kena ayak, yang buat motor kita jadi semput-semput waktu hujan lebat tu. Siapa yang duk biasa ride waktu hujan lebat, sampai satu tahap dia semput. Ada yang kata TCS. Tapi tu saya pun test juga off TCS tu. Bila off pun jadi juga. Rupanya sensor ni yang problem. Jadi kena balut macam ni lah. Terima kasih lah geng-geng yang duk info benda ni, yang duk kena ayak tu. Saya balut. Okey, kemudian saya try start. Biarlah dalam 10 minit. Tengok dia nak cayak tak. Kalau cayak memang Shopee ni kecoh lah. Jual tip yang tak okey. Okey, itu saja kawan-kawan. Selamat mencuba. Terima kasih, jumpa lagi.